Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni jom kita buat puding Milo yang sangat mudah dan sedap. Saya gunakan 10 gram agar-agar serbuk. Kemudian kita masukkan 1 cawan Milo. Okey, lepas tu kita masukkan 1 cawan susu cair. Kemudian kita masukkan 3/4 cawan susu pekat manis. Kalau suka lebih manis boleh guna 1 cawan. Kemudian kita masukkan 3 cawan air. Lepas tu kita kacau-kacau dia sepati supaya Milo tadi tu larut dalam air. Bila adunan agak-agak ni sebati, bolehlah kita buka api dan teruskan kacau. Dan masak hingga adunan ni mendidih. Dah mendidih macam ni, kita boleh terus tutup api. Kali ni kita buat kerja lebih sikit. Saya tuang adunan puding Milo kita ni ke dalam acuan kecil-kecil macam ni. Nanti hasil dia nampak cantik lah sebab dia ada bentuk kelopak mengerus. Kalau tak nak guna acuan kecil-kecil macam ni, dan untuk lebih senang, boleh tuang terus ke dalam loyang 7x7 inci macam yang saya buat sebelum ni, ataupun boleh juga guna loyang 8x8 inci, tapi dia akan lebih nipis lah. Okey, lepas tu kita sejukkan puding ni lebih kurang 3 ke 4 jam. Okey, terima kasih menonton. Selamat mencuba.